Nama saya Muhammad Daniel RMB Muhammad Shah. Saya Anwar Ryan bin Muhammad Nazri. Saya Nur Syahin binti Najib Fikri. Saya Nurul Kaisara binti Mukhtar. Dan saya Nur Kairulisa Syafina binti Karim Izzuan. Guru pembimbing kami ialah Cikgu Azura. Dan mentor kami ialah Engineer Teknologi Dr. Faizal bin Abdullah. Merujuk kajian, dapati pengurusan sisa pekerjaan di Malaysia masih memerlukan pengurusan dan menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2024, SDBUKOP melaporkan sebanyak 2,634 sampah hadam telah ditutup dan kira-kira 1,500 sampah dibersihkan. Kajian World Bank pula menunjukkan pengurusan sisa plastik dan satu penambahbaikan. Okey, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Apa ni? Korang, tengoklah ni. Banyaknya sisa sampah di tempat pengurusan sampah. Lah. Ni boleh macam Betul lah tu. Jadi apa kita nak buat untuk mengurangkan sisa sampah di sekolah kita? Aku ada idea. Idea apa? Apa kata kita hasilkan sedikit? Sedikit. Apa tu? Sedikit tu ialah set kit ringkas untuk menanam dan membesarkan anak pokok. Terutama menggunakan batu pakai dan bahan besar alam. Sedikit tu ialah set kit tanaman mini yang menggabungkan botol plastik terpakai, biji benih dan baju kompos. Apa tujuan sedikit ni? Tujuan sedikit ni ialah untuk mengurangkan plastik, mengamalkan amalan 5R dan memanfaatkan sisa makanan. Uish, banyak juga kelebihan sedikit ni Betul lah. Aku paling suka dikongsikan ni. Boleh kita jadikan pendapat kelaksanaan kita nanti. Betul tu, aku setuju. Apa lagi? Itulah kita start buat sedikit ni. Pertama, kita kena buat baju kompos. Macam mana nak buat baju kompos? Tengok ni, ada tongkat lah. Nak buat apa dengan tongkat? Kita gunalah dia untuk letak kompos. Jangan ambil. Lubang pada tong kompos sangat penting fungsinya untuk pengudaraan dan pengaliran air. Dengan adanya lubang, proses penguraian jadi lebih cepat. Hasilnya kita dapat baju organik yang subur dan tidak berbau. Pertama, teknik berlapis antara bahan karbon dan bahan nitrogen untuk seimbangkan nutrien. Kedua, bahan karbon dari daun kering berfungsi menyerap bau dan mengawal kelembapan. Ketiga, bahan nitrogen dari sisa dapur mempercepatkan penguraian oleh mikroorganisma. Sedikit kecil daripada batu kompos, botol plastik terpakai, alatan tanam dan biji benih.